Hai semua, Cikgu Suria datang. Hari ini saya nak kongsikan soalan padanan kuantiti dan kadar. Dalam video sebelum ini saya dah sebut asalkan kita kuasai dua cara berfikir ini, jadi dikatakan lebih 80% soalan boleh diselesaikan dengan mudah. Masih ingat tak dua cara berfikir tu? Yang pertama ialah padanan kuantiti dan kadar. Jadi yang kedua pula, satu lagi ialah penggantian kuantiti sama. Jika dua perkara ini dikuasai, soalan aplikasi rumit boleh diselesaikan mudah. Cikgu Suria satu-satunya guru di Malaysia yang ajar guna teknik lukisan. Teknik ini adalah versi naik taraf CPA, malah lebih hebat. Inilah kaedah pengajaran. Terus ke topik utama, gunakan soalan ini sebagai contoh untuk semua. Okey, mari kita analisa soalan dahulu. Sebuah kilang pakaian menghasilkan sekumpulan sut yang mengambil masa 20 hari untuk disiapkan. Nisbah sut lengkap kepada sut belum lengkap ialah 1:2. Jika 600 sut lagi dihasilkan dan bilangan sut yang lengkap adalah 1/3 kurang daripada bilangan sut yang belum lengkap, berapa banyak sut yang akan ada? Baik, bila kita baca sepintas lalu, ramai murid akan keliru. Betul, dalam soalan ini ada banyak parameter dan perubahan, jadi susah nak bezakan. Langkah memahami soalan sangat penting. Dalam video sebelum ini, Cikgu Suria dah tekankan, memahami soalan ialah separuh kejayaan. Baiklah, mari kita lihat. Ia kata pengeluaran ambil masa 20 hari, tapi sebenarnya 20 hari ini hanya gangguan 10 hari pertama, tidak penting dan boleh diabaikan. Penting perhubungan unit siap dan belum siap. Nisbah unit siap kepada tidak lengkap 1:2, bermakna set yang telah disiapkan. Bandingkan bilangan set yang belum selesai. Nisbah ialah 1:2, jadi apakah maksud sekali? Dengan kata lain, berapakah jumlah bilangan set? Bagaimana dengan jumlah set? Ia ialah bilangan set lengkap dan tidak lengkap. Dari nisbah 1:2, set lengkap 1 bahagian, set tidak lengkap 2 bahagian. Jumlahnya 3 bahagian. Ini adalah yang disiapkan. 1 set yang tidak lengkap. Berapa set? 2 set. Itu menjelaskannya. Kata kita bila menghasilkan 600 set, jika kita menghasilkan 600 set, jika 600 set dihasilkan, itu set siap. Betul ke? 600 set ini ialah bilangan set yang telah anda selesaikan. Okey, apa yang berlaku selepas menghasilkan 600 set? Bilangan set siap adalah 1/3 kurang daripada bilangan set selesai. Jadi bagaimana dengan ini? Kita boleh bandingkan. Yang telah siap, bandingkan bahagian belum siap. Markah ikut perbandingan. 1/3 kurang. Berapa belum siap? Ada 3 bahagian. Berbanding 3 bahagian belum siap, sebenarnya hanya 1 dari 3. Jadi bahagian siap merangkumi 2 bahagian. Yang siap merangkumi 2 bahagian. Jadi itu bermakna tambah 600 set. Berapa jumlah set baharu? Itu 5 bahagian. Dapat faham sekarang. Di sini 3 set, di sana 5 set. 2 set lengkap, 3 set tidak lengkap.
Okey, itu jelas. Apa seterusnya? Padankan kuantiti dengan kadar untuk kira jumlah sud dalam kumpulan ini. Untuk menilai kuantiti, apa perlu dibuat? Iaitu senaraikan hubungan kesamaan invarian, kemudian hubungan kesamaan pemboleh ubah. Dengan ini, kita boleh kira korespondensi antara kuantiti. Lihat invariannya. Bilangan set lengkap invarian atau bilangan invarian set belum selesai. Baiklah, lihat sini kuncinya. Bagaimana jika kita menambah 600 set lagi? Mereka telah pun dihasilkan, jadi itu adalah bilangan set yang lengkap. Jadi bilangan set yang belum lengkap sebenarnya tidak berubah. Maksudnya, bagaimana dengan bilangan set belum selesai? Selepas menambah 600 set lengkap di sini, bagaimana dengan 2 segitiga di sini? Jumlah set belum selesai di sini 3 bahagian. Jadi invarian ialah bilangan set belum selesai. 2 segitiga sama dengan 3 segitiga, domainnya masih sama. Perpisahan ini sama. Lihat semula. Pemboleh ubah. Apakah hubungan kuantitatif? Ia ialah bilangan set yang telah selesai, bermula dari 1 hingga 600 set. Pada akhirnya, 2 set adalah sama. Maksudnya, tambah 600 set. Kami telah mencirikan hubungan kesamaan antara invarian dan pemboleh ubah pada masa itu. Sekarang kami akan menggunakan kaedah penyelesaian kuantiti dan kadar. Mula-mula kita letakkan kuantiti dahulu dan kemudian untuk kadar 2 bulatan kita tolak ini daripada nilai kadar bulatan. Kadar segitiga. Okey, jadi ini unit 1. Bahagian ini unit 1. Jika kita mengambil bahagian ini sebagai unit, maka apa? Kuantiti ialah 600 dibahagikan dengan pecahan. 2 bahagian bulatan adalah sama dengan 2 daripada 3 bahagian di sebelah ini. Kurangkan 1 segitiga daripada 2/3. Ini adalah 1 daripada 2 segitiga, jadi nilainya 1/2. Jadi sama dengan 600. 4 tolak 3 1/6 bahagi 1/6 sama dengan darab 6, iaitu 3,600. 3,600. Jadi unit di sini sama dengan 3,900. Kalau unitnya 3,900, berapa banyak set sud asalnya yang kita nak cari? Maksudnya sebelum ada sebarang perubahan, jumlah keseluruhannya ialah 3 bahagian segitiga. Betul tak? 3 segitiga, jadi maksudnya 2 segitiga sama dengan 3,600 atau 3 bulatan sama dengan 3,600. Tetapi kita hanya perlu mencari segitiga kerana kumpulan pertama sud yang dihasilkan mempunyai 3 segitiga. Ini bermakna satu segitiga sama dengan 360 dibahagi antara 2 segitiga. Satu segitiga sama dengan 1,800. Sama dengan 1,800. Dan kemudian pada akhirnya totalnya kumpulan sud ini pada asalnya terdiri daripada 3 segitiga, iaitu 1,800 kali 3 segitiga bersamaan dengan 5,400 sud. Jadi kita boleh fikirkan cara membuatnya sekarang. Sudahkah anda pelajari? Sila like, follow dan kongsi Cikgu Suria supaya lebih ramai dapat belajar bersama.